Selamat sejahtera, saya mengucapkan kepada Puan Siti Salmia dan rakan-rakan sekalian. Dalam video persembahan ini, saya akan menerangkan analisis SWOT saya yang telah saya lakukan terhadap micro-teaching rancangan pengajaran harian yang saya telah melaksanakan sebelum ini bagi kursus Kaedah Pengajaran Pendidikan Kesihatan. Jom kita tengok. Ini merupakan isi kandungan yang terdapat dalam video persembahan ini. Sebelum saya memulakan penerangan saya mengenai analisis SWOT, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Divyasri Anak Perempuan Satyanadam dari kelas PT2 S2-5 dan ini merupakan video persembahan yang telah saya melakukan bagi tugasan 1 iaitu pembentangan refleksi RPH Pendidikan Kesihatan. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan SWOT? SWOT merangkumi 4 perkataan iaitu S ialah strength, dalam bahasa Melayu kekuatan, W ialah weakness iaitu kelemahan, O ialah opportunity iaitu peluang dan T ialah threats iaitu ancaman. Apakah yang dimaksudkan dengan kekuatan? Kekuatan bermaksud faktor positif yang wujud dalam sesuatu organisasi yang membantu pencapaian objektif organisasi tersebut. Apakah pula yang dimaksudkan dengan kelemahan? Kelemahan ialah faktor negatif yang wujud dalam organisasi yang membawa kelemahan kepada pencapaian sesuatu organisasi. Opportunity iaitu peluang bermaksud faktor luaran yang memberikan peluang kepada organisasi untuk mencapai objektif organisasi yang telah ditetapkan dan threats ancaman bermaksud faktor luaran yang membantukan pencapaian sesuatu organisasi. Pertama sekali, saya memilih pendekatan PDP yang telah saya digunakan dalam micro-teaching saya untuk melaksanakan analisis SWOT saya. Saya telah menggunakan pelbagai pendekatan PDP dalam micro-teaching saya, tetapi saya memilih teori pembelajaran konstruktivism sebagai salah satu pendekatan PDP yang paling utama. Sekarang, jom kita tengok apakah kekuatan teori pembelajaran konstruktivism yang terdapat dalam micro-teaching saya. Pertamanya, teori ini dapat membantu untuk meningkatkan kefahaman murid-murid melalui pengalaman, iaitu murid dapat membina pemahaman sendiri mereka dengan meneroka konsep pemakanan melalui aktiviti seperti simulasi perbincangan dan permainan. Sebagai contohnya, semasa micro-teaching saya, suatu aktivitinya ialah roda putaran makanan. Aktiviti itu dapat memberikan peluang kepada murid untuk meneroka konsep pemakanan sihat secara aktif dan juga melalui pengalaman langsung. Kekuatan yang kedua yang terdapat dalam teori pembelajaran konstruktivism ini ialah ia dapat meningkatkan kemahiran berfikir pelajar. Murid tidak hanya menerima maklumat tetapi perlu membuat analisis dan sintesis maklumat secara sendiri. Sebagai contohnya, salah satu aktiviti daripada micro-teaching saya ialah surat dari masa depan yang memerlukan murid untuk menganalisis dan menyusun maklumat sebelum membuat keputusan. Dalam aktiviti ini, murid perlu membayangkan kesan pemakanan tidak sihat terhadap diri mereka pada masa depan dan menulis surat tentang perubahan yang akan berlaku pada masa depan. Saya mendapati bahawa aktiviti ini dapat meningkatkan kemahiran berfikir disebabkan oleh semasa saya memantau murid-murid telah menggunakan kemahiran berfikir dan telah pun menulis pelbagai surat yang sangat mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Selain itu, jom sekarang kita tengok apakah kelemahan yang terdapat dalam teori pembelajaran konstruktivism ini. Pertamanya, teori ini akan memerlukan murid yang proaktif sahaja.
Murid yang bergantung kepada pengajaran secara langsung mungkin sukar untuk membina pemahaman sendiri. Sebagai contohnya, semasa micro teaching saya telah melakukan suatu aktiviti yang bernama debate sihat yang memerlukan murid untuk mengkaji, menganalisis dan menyusun hujah mereka sendiri mengenai pemakanan sihat dan tidak sihat. Murid yang biasa dengan kaedah pengajaran secara langsung, saya mendapati bahawa mereka berasa kurang selesa apabila mereka perlu bercakap dalam khalayak ramai berbanding dengan murid yang proaktif telah pun memberikan banyak hujah mereka terhadap tajuk ini. Seterusnya, kelemahan keduanya ialah memerlukan masa yang lama. Murid perlu melalui proses penerokaan sebelum mencapai pemahaman penuh yang mungkin memakan masa yang lebih lama. Contohnya, semasa aktiviti surat dari masa depan, saya mendapati bahawa ada juga ramai murid yang memerlukan masa yang lebih lama untuk membayangkan diri mereka dalam situasi tertentu dan membuat refleksi peribadi mengenai perubahan yang ingin mereka dilakukan. Murid Murid perlu berfikir secara mendalam tentang kesan pemakanan sihat dan tidak sihat dan menulis surat ini. Oleh itu, saya mendapati bahawa aktiviti ini memerlukan masa yang lebih lama untuk murid berfikir dan memberikan uh, idea mereka terhadap tajuk tersebut. Seterusnya, jom kita tengok apakah peluang yang ada dalam teori pembelajaran konstruktivism ini. Pertamanya ialah ia menggalakkan pembelajaran aktif dan kendiri. Murid lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan menjadikannya lebih bermakna dan bertahan lama. Sebagai contohnya, aktiviti roda putaran makanan membolehkan murid meneroka kategori makanan sendiri dan memahami kepentingan pemakanan sihat tanpa bergantung sepenuhnya terhadap guru. Selain itu, peluang kedua yang terdapat dalam teori ini ialah ia meningkatkan pemikiran kritis murid. Murid diajar untuk tidak hanya menerima maklumat tetapi juga menganalisis dan menilai konsep secara mendalam. Sebagai contohnya, aktiviti debate sihat yang telah saya melakukan menggalakkan semua murid untuk menilai dan menganalisis konsep pemakanan sihat serta mempertahankan pendapat mereka berdasarkan bukti yang kukuh. Yang ini akan meningkatkan pemikiran kritis murid secara tidak langsung. Seterusnya, jom kita tengok apakah ancaman yang terdapat dalam teori pembelajaran konstruktivism ini. Pertamanya, ia memerlukan bimbingan guru yang baik. Jika guru tidak membimbing dengan baik, murid mungkin sukar untuk mencapai pemahaman yang tepat. Sebagai contohnya, aktiviti surat dari masa depan. Aktiviti ini tanpa bimbingan guru yang jelas, murid mungkin tidak memahami hubungan antara pemakanan sekarang dengan kesan jangka panjang terhadap kesihatan mereka. Mereka mungkin membuat kesimpulan yang tidak jelas dan menulis surat yang tidak betul. Seterusnya, ancaman keduanya ialah murid berisiko salah faham konsep. Tanpa arahan dan pembetulan yang jelas, murid boleh membuat kesimpulan yang salah mengenai konsep yang dipelajari. Sebagai contohnya, dalam aktiviti debate sihat, murid berisiko salah faham konsep jika mereka membuat kesimpulan terlalu umum. Mereka beranggapan bahawa semua makanan segera adalah tidak sihat tanpa memahami konsep kawalan kuantiti dan keseimbangan makanan yang betul. Seterusnya, mari kita tengok analisis SWOT terhadap kaedah PDP yang telah saya menggunakan dalam micro teaching saya. Kaedah PDP yang telah saya memilih ialah kaedah PDP bermain. Pertamanya,
Kekuatan pertama yang ada dalam kaedah bermain ini ialah ia meningkatkan minat dan motivasi murid. Kaedah permainan akan menjadikan pembelajaran lebih menarik, menyeronokkan dan interaktif sekaligus mengelakkan kebosanan. Sebagai contohnya, aktiviti Smash the Balloon, murid semasa aktiviti itu, murid berasa teruja dan lebih aktif kerana mereka bukan sekadar membaca atau menulis tetapi berinteraksi secara fizikal dengan aktiviti. Elemen kejutan, tidak tahu belon mana ada tajuk apa yang akan muncul akan menjadikan pembelajaran ini lebih menyeronokkan. Walaupun saya tidak melaksanakan aktiviti ini dalam micro teaching saya, apabila saya beritahu kepada murid pun, murid-murid berasa sangat seronok untuk melaksanakan aktiviti ini. Dengan itu, saya mendapati bahawa jika saya melakukan aktiviti Smash the Balloon ini, murid akan berasa sangat berminat dan bermotivasi untuk mempelajari topik pembelajaran hari itu. Kekuatan yang kedua yang terdapat dalam kaedah PDP ini ialah ia meningkatkan penguasaan konsep. Pembelajaran melalui permainan membantu murid memahami konsep dengan lebih mendalam melalui pengalaman langsung. Sebagai contohnya, semasa aktiviti roda putaran makanan, murid belajar melalui pengalaman langsung dan tidak hanya menghafal maklumat secara pasif. Ia juga akan menarik perhatian murid yang berbeza gaya pembelajaran, termasuk murid kinestetik, iaitu belajar melalui pergerakan. Melalui aktiviti ini juga saya mendapati bahawa aktiviti yang uh, murid yang selalu diam pun berasa ingin cuba untuk melakukan aktiviti roda putaran makanan yang akan membantu untuk meningkatkan penguasaan konsep yang pasif tersebut. Seterusnya, jom kita tengok kelemahan kaedah PDP ini. Pertamanya, ia memerlukan pengurusan kelas yang baik. Permainan boleh menyebabkan murid berasa terlalu teruja yang boleh mengganggu fokus pembelajaran mereka. Sebagai contohnya, semasa aktiviti roda putaran makanan itu, saya mendapati bahawa murid-murid berasa terlalu teruja dan bising dan yang akan mengganggu fokus pembelajaran pada hari tersebut. Murid berebut-rebut untuk memusingkan roda putaran itu yang akan membuatkan kelas berasa sangat bising. Kelemahan kedua yang terdapat dalam kaedah PDP ini ialah ia meningkatkan kesukaran memastikan semua murid terlibat, iaitu murid yang kurang agresif atau pemalu mungkin kurang aktif dalam aktiviti ini. Sebagai contohnya, semasa aktiviti roda putaran makanan, murid yang pemalu atau kurang yakin tidak mahu menjawab soalan yang ada dalam roda putaran makanan tersebut dan hanya membiarkan rakan mereka yang lebih berani mengambil bahagian. Murid yang lebih dominan mungkin mengambil alih aktiviti yang akan menyebabkan penyertaan yang tidak seimbang antara murid yang aktif dan murid yang pasif. Seterusnya, mari kita tengok peluang yang ada dalam kaedah PDP ini. Pertamanya, murid lebih mudah mengingati konsep. Pengalaman bermain membantu mereka memahami dan mengingati konsep dengan lebih lama. Sebagai contohnya, semasa aktiviti roda putaran pemakanan yang berlaku, murid mengalami pembelajaran secara aktif dan bukan sekadar membaca dan mendengar. Apabila mereka memutarkan roda dan menjawab soalan, mereka mengulangi maklumat tentang pemakanan sihat yang akan membantu murid untuk mengingati sesuatu konsep pemakanan dengan lebih jelas dan tahan lama. Seterusnya, peluang kedua yang terdapat dalam kaedah PDP ini ialah ia meningkatkan kemahiran sosial antara murid.
Murid belajar bekerjasama, berkomunikasi dan menyelesaikan masalah bersama rakan sebaya. Sebagai contohnya, semasa aktiviti roda putaran makanan, murid berkomunikasi dengan ahli kelas mereka dan bekerjasama untuk memilih jawapan yang betul untuk tampal di kertas majong yang ada di papan putih. Ini akan meningkatkan kemahiran sosial mereka dan juga kemahiran berkomunikasi antara rakan sekelas. Seterusnya, apakah ancaman yang terdapat dalam kaedah PDP ini? Pertamanya, murid boleh terlalu fokus pada permainan dan abaikan objektif pembelajaran. Guru perlu memastikan permainan tidak menjadi sekadar hiburan tanpa pembelajaran bermakna. Sebagai contohnya, aktiviti Smash the Balloon. Walaupun saya tidak melaksanakan aktiviti ini, semasa saya bagi tahu kepada murid-murid mengenai aktiviti ini pun, murid-murid berasa sangat teruja dan sangat seronok. Jika saya melaksanakan aktiviti ini, saya pasti bahawa murid-murid akan mengutamakan keseronokan dan mengabaikan objektif pembelajaran pada hari tersebut. Ancaman kedua yang ada dalam kaedah PDP ini ialah ia memerlukan keperluan masa tambahan. Permainan memerlukan masa tambahan untuk persiapan dan pelaksanaan yang efektif. Sebagai contohnya, semasa aktiviti roda putaran makanan, walaupun saya memilih murid secara rawa, aktiviti ini memerlukan masa yang lebih lama untuk memberikan peluang kepada setiap murid yang dipilih untuk memutarkan roda putaran tersebut dan memberikan jawapan yang betul. Seterusnya, jom kita tengok analisis SWOT terhadap teknik PDP yang telah saya digunakan dalam micro teaching saya. Saya telah memilih teknik PDP main peranan. Apakah kekuatan yang ada dalam teknik PDP main peranan ini? Pertamanya, ia meningkatkan kefahaman konsep. Murid mengalami sendiri situasi melalui aktiviti yang membantu mereka memahami kesan pemakanan segar dan makanan proses. Sebagai contohnya, aktiviti debate sihat. Murid perlu menganalisis dan menilai maklumat tentang pemakanan sihat secara mendalam. Mereka tidak hanya menghafal fakta tetapi memahami implikasi sebenar pemakanan dalam kehidupan seharian. Saya juga mendapati bahawa aktiviti debate sihat ini dapat meningkatkan kefahaman konsep para murid dalam memahami konsep makanan segar dan makanan yang diproses. Kekuatan yang kedua ialah membantu murid mengingati maklumat dalam jangka masa yang panjang. Pengalaman dalam memainkan peranan menjadikan konsep lebih mudah diingat. Sebagai contohnya, aktiviti surat dari masa depan. Murid membayangkan diri mereka pada masa depan dan menulis surat kepada diri mereka sendiri pada masa sekarang. Mereka perlu menerangkan kesan tabiat pemakanan mereka hari ini terhadap kesihatan mereka pada masa depan. Dengan ini, mereka akan mengingati kesan pemakanan segar dan pemakanan proses untuk jangka masa yang panjang. Seterusnya, apakah kelemahan teknik PDP main peranan ini? Pertamanya, ia memerlukan murid yang berani dan aktif. Murid yang pemalu mungkin kurang selesa untuk menyertai aktiviti ini. Sebagai contohnya, aktiviti debate sihat. Murid yang pemalu atau kurang keyakinan diri mungkin sukar untuk berdebat, terutama jika mereka tidak biasa bercakap di hadapan rakan-rakan. Saya juga mendapati bahawa semasa aktiviti debate sihat ini, murid yang aktif sahaja membuka mulut dan memberikan pendapat mereka terhadap tajuk yang dibicarakan, dan murid yang kurang berani dan murid yang kurang aktif tidak dapat membuka mulut dan memberikan pendapat mereka terhadap tajuk yang dibicarakan tersebut.
Kelemahan kedua yang ada dalam teknik PDP ini ialah ia memakan masa yang lebih lama. Aktiviti main peranan perlu masa yang cukup untuk perancangan, lakonan dan refleksi selepasnya. Sebagai contohnya, murid memerlukan masa untuk berfikir dan merancang kandungan surat mereka untuk aktiviti surat dari masa depan. Proses menulis, menyunting dan membaca semula surat memerlukan lebih banyak masa berbanding aktiviti lain. Seterusnya, peluang yang ada dalam teknik PDP main peranan ini ialah ia dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Murid dapat melatih cara menyampaikan maklumat dan berinteraksi dengan rakan sebaya. Sebagai contohnya, aktiviti debat sihat. Dalam debat, murid perlu mengatur pemikiran mereka dan menyampaikan hujah dengan jelas dan meyakinkan. Mereka akan belajar mendengar pandangan pihak lawan, kemudian memberikan respons dengan bahasa yang sesuai. Dengan ini, murid dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan dapat meningkatkan keyakinan diri untuk berbahas di antara khalayak beramai. Dan seterusnya ialah ancaman yang terdapat dalam teknik PDP main peranan ini. Ancamannya ialah ia kurang keberkesanan bagi murid yang pasif. Murid yang kurang minat dalam perbincangan mungkin tidak mendapat manfaat penuh daripada teknik ini. Sebagai contohnya, aktiviti debat sihat. Murid yang pemalu atau kurang yakin mungkin tidak mahu bercakap atau sekadar mendengar tanpa menyertai perbincangan. Sesetengah murid mungkin bergantung kepada rakan yang lebih dominan dalam kumpulan untuk memberikan pendapat mereka. Yang ini akan mengurangkan keberkesanan objektif pembelajaran terhadap murid yang pasif. Akhir sekali, jom kita tengok analisis SWOT terhadap strategi PDP yang telah saya menggunakan dalam micro teaching saya. Strategi PDP yang telah saya memilih ialah berpusatkan murid. Kekuatan strategi PDP ini ialah ia memupuk kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kemahiran kebat para murid. Murid membuat analisis, sintesis dan penilaian maklumat dalam aktiviti. Sebagai contohnya, aktiviti surat dari masa depan. Murid menganalisis kesan pemakanan mereka dengan membayangkan bagaimana tabiat makanan hari ini akan mempengaruhi kehidupan masa depan mereka. Mereka perlu mensintesis maklumat tentang pemakanan sihat dan gaya hidup untuk mencipta gambaran realistik tentang masa depan. Ini akan meningkatkan kemahiran kebat murid-murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif untuk menulis sesuatu surat yang baik. Seterusnya, kelemahan strategi PDP ini ialah ia memerlukan persediaan yang rapi. Guru perlu menyediakan bahan bantu mengajar seperti belon, roda putar dan kad situasi supaya aktiviti berjalan dengan lancar dan murid-murid dapat mengambil bahagian dalam kelas tersebut dengan baik dan aktif. Seterusnya, peluang yang ada dalam strategi PDP ini ialah ia meningkatkan keyakinan dan kreativiti murid. Murid diberi kebebasan untuk meneroka idea sendiri dalam aktiviti pembelajaran. Sebagai contohnya, aktiviti surat dari masa depan. Murid diberi kebebasan untuk membayangkan dan menulis surat daripada versi mereka di masa depan yang akan menjadikan mereka lebih yakin dalam menyuarakan pandangan sendiri dan juga akan memberikan peluang kepada murid untuk berfikir secara kreatif dan kritis untuk membayangkan kesan pemakanan segar dan makanan proses daripada masa depan dan menulis sesuatu surat yang sangat baik. Seterusnya, ancaman yang terdapat dalam strategi PDP berpusatkan murid, iaitu perbezaan tahap penglibatan. Murid yang pemalu atau kurang yakin mungkin kurang aktif dalam perbincangan dan aktiviti berkumpulan. Sebagai contohnya, aktiviti debat sihat. Dalam aktiviti debat sihat, tahap penglibatan murid berbeza
mengikut keberanian dan keyakinan mereka dalam berhujah. Murid yang yakin dan pintar lebih aktif berdebat, menyuarakan pendapat dan mempertahankan hujah mereka, manakala murid yang kurang aktif lebih mendengar pendapat kawan dan tidak memberikan pendapat mereka dalam perbincangan ini. Ini akan mengurangkan penglibatan murid yang kurang aktif, kurang yakin dalam PDPC pada hari tersebut. Ini merupakan rujukan yang saya mencari untuk menghasilkan slide pembentangan video ini. Dan ini merupakan kesimpulan bagi video persembahan saya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.